Apakah antara tip asas yang pemilik kediaman boleh lakukan untuk menjimatkan bil elektrik bulanan di rumah? Okey, antara tips asas yang kita boleh buat, kita perlu ambil langkah yang lebih rajin sedikitlah. Orang kita ni majoriti dia macam ambil tak kisahlah tentang bagaimana penggunaan elektrik dan bagaimana cara untuk kita menjimatkan. Sebagai contoh, saya ambil tip majoriti yang biasa orang buat bila kita cas telefon. So majoriti bila kita cas telefon, sometimes lepas penuh je kita terus cabut dan kita biar saja plug tu kan. So ini boleh orang kata apa? Boleh menaikkan kita punya bil elektrik. So kita perlu tahu bagaimana untuk kita jimat. So kalau kita dah tahu barang yang kita tak guna, kita perlu tutuplah switch dia. So untuk kebiasaannya, saya ambil contoh kebiasaan saya lah untuk barang-barang elektrik yang dekat rumah saya. Saya nak elakkan dari saya terlupa untuk tutup switch. Kebiasaannya barang yang saya guna, selepas saya guna saya akan cabut terus. Cabut plug dia tu lah. Tak kisahlah dari segi saya cas handphone ke, saya menggunakan iron ke, ataupun saya menggunakan mesin basuh ke. Okay? So selepas guna kita akan terus cabut. Sebab bila kita ada habit cara yang macam tu, okay, memang kita tak akan dah terlupa untuk kita tutup elektrik tu. Betul.